Bantuan tersangkut, anak negara tembikai mati. Ribuan lori bantuan, makanan, ubat, susu bayi, semua tersangkut bukan sebab cuaca, tapi sebab negara haram blok sempadan. 2 bulan, berjuta liter air bersih tak sampai. Ubat-ubatan reput dalam lori. Dan negara tembikai terus nazak perlahan, senyap dan sengaja. Negara haram kata risau bantuan diseleweng hero kita. Tapi hakikatnya mereka cuma tak mahu bantuan sampai. Sebab bagi negara haram, kelaparan adalah senjata. Dan kanak-kanak negara tembikai adalah collateral damage yang dibenarkan. Komen, henti kalau anda rasa negara haram patut hentikan kekejaman katan berkala ini. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini didelete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.